Assalamualaikum, saya Fauzia daripada Arif Frozen Food. Hari ini merupakan program kita buat program Food Bank. Anjuran Arif Frozen Food bersama dengan Persatuan India Muslim Perak Prim. Kita mula Food Bank ini pada tahun 2016. So bermula daripada tu sekarang sudah 2026. Starting mula-mula kita bagi pada 50 orang saja. So makin lama makin meningkat. Kita kongsi rezeki dengan semua orang dengan berkat semua yang sponsor kepada kami, kepada supplier yang bekerjasama dengan kami untuk sponsor barangan, dan bersama-sama ini kami kongsi rezeki dengan semua yang memerlukan, terutamanya B40 dengan keadaan ekonomi sekarang ni. So kongsi rezeki itu kami kongsi dengan semua yang memerlukan barangan yang diberi. Barangan yang pada kali ini merupakan dia lain daripada lain, bukan saja sayuran saja. Kami ada barangan runcit, sayuran dan juga barangan frozen daripada Arif Frozen Food sendiri. Contoh macam ketam, lala, ikan, sebagainya, ayam seekor untuk semua yang memerlukan. Penerima tahun ni 327. Kita target 300, so kita dapat 327. Kami mulakan dengan 50 orang saja. Tapi dengan semua yang selama ni beri support kepada Arif Frozen Food, dengan berkat semua kita naikkan setiap tahun. So kami harap dengan doa semua pada tahun depan mungkin dapat meningkatkan 400 ke 500 orang. InsyaAllah, amin. Pemilihan penerima tahun ni kita bagi pada diuruskan oleh Persatuan India Muslim Perak Prim. Macam tahun lepas, sebelum ni kita bagi random saja. So bila bagi random, dia orang terus datang ambil, ada yang ambil barangan tu dia pergi jual. Jadi tahun ni kita bagi kita buat sistematik sikit, walaupun ada orang yang cakap kenapa bagi susah, pergi register, pergi kena daftar tu semua, bagi je lah terus. Tapi kami terpaksa buat macam ni sebab tahun lepas dia orang depan kita, dia orang ambil, dia orang pergi jual. Jadi disebabkan tu tahun ni kita bagi diuruskan oleh Persatuan India Muslim Perak Prim. So mereka akan tapis semua yang betul-betul yang memerlukan, mereka ambil. So kami bagi pada pelbagai kaum. Ada India, ada Melayu, ada Chinese, ada Sikh. Kami random pick. Kita sebenarnya nak kongsi rezeki. So tak adalah, kita tahu kesusahan orang ramai dengan ekonomi yang sekarang ni. So semoga bantuan ini dapat meringankan beban mereka dengan kos sara hidup mereka. Kami ada dapat sponsors juga daripada supplier. Kami ada dapat dari supplier mi, lepas tu ada supplier telur, dan juga ada supplier ikan. Ada juga dapat sponsors. Saya 6 orang anak. Campur suami isteri 8 orang. Saya duduk flat SUK dekat SP Road. Dapat juga saya belanja anak-anak saya. Anak saya lagi ada sekolah lagi. Dapatlah ini rezeki, ya Allah. Dapat, alhamdulillah. Alhamdulillah saya ada OK fizikal dan asnaf juga. Alhamdulillah program seperti ini patut diadakan setiap tahun, alhamdulillah, dan membantu orang yang memerlukan. Terima kasih banyak-banyaklah. Semoga tiap-tiap tahun dapat buat macam ni lagi lah. Dapat meringankan beban kami satu keluarga lah. Terima kasih banyak-banyaklah pada pihak ni lah yang bagi sumbangan kepada kami. Ada tanda dengan suami.